Bayangkan seorang lelaki kaya, berpengaruh, berkawan dengan pemimpin dunia. Tetapi di sebalik kekayaan itu, tersembunyi jenayah eksploitasi kanak-kanak terbesar yang pernah didedahkan di Amerika Syarikat. Inilah realiti di sebalik kes yang dikenali sebagai Epstein Files. Dalam kajian ini, kami tidak sekadar melihat isu di permukaan. Kami merungkai persoalan yang lebih mendalam dan kritikal. Persoalan pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan fail Epstein? Kita akan meneliti latar belakang kes ini, pendedahan yang berlaku serta mengapa ia menjadi satu fenomena global yang menggoncang dunia politik dan elit antarabangsa. Persoalan kedua, apakah kesan kes ini terhadap politik Malaysia? Walaupun ia bukan berlaku dalam negara kita, persoalannya, adakah Malaysia benar-benar terkecuali daripada tempiasnya? Isu kepercayaan rakyat, integriti, kepimpinan dan persepsi terhadap golongan berpengaruh akan kita kupas secara terbuka. Seterusnya, kita melihat dari sudut ekonomi, bagaimana kes seperti ini boleh mempengaruhi keyakinan pelabur, kestabilan pasaran dan reputasi Malaysia di mata dunia. Dalam dunia globalisasi hari ini, satu skandal boleh memberi kesan rentas sempadan. Dan akhirnya kita akan menyentuh aspek sosiobudaya. Adakah kes ini mencabar nilai moral masyarakat? Adakah ia mengubah cara kita memandang kuasa, kekayaan dan pengaruh? Kesimpulannya, penyelidikan ini bukan sekadar membincangkan satu kes, tetapi menilai sejauh mana impaknya terhadap politik, ekonomi dan struktur sosial negara. Kerana kadangkala satu fail mampu membuka 1000 persoalan. Kes ini menarik perhatian dunia kerana ia bukan sahaja melibatkan jenayah serius, malah mendedahkan bagaimana golongan elit dan berkuasa berpotensi menyalahgunakan kedudukan mereka dalam sistem sosial dan undang-undang. Pada masa kini, dunia bukan sahaja berdepan dengan cabaran ekonomi, politik, malah turut menyaksikan perdedahan besar berkaitan penyalahgunaan kuasa oleh golongan pengaruh. Salah satu isu global yang telah menarik perhatian masyarakat antarabangsa ialah kes yang dikenali sebagai Epstein Files. Apa itu fail Epstein? Fail Epstein bukanlah sekadar helaian kertas biasa. Ia merupakan himpunan dokumen undang-undang, rekod komunikasi sulit serta transkrip keterangan saksi yang membongkarkan rangkaian jenayah seksual melibatkan mendiang Jeffrey Epstein. Setiap helaian membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang selama ini tersembunyi di sebalik tirai besi kemewahan. Apa yang menjadikan pendedahan ini begitu menggeparkan adalah pautan hubungannya dengan individu-individu berprofil tinggi di dunia. Ia bukan sekadar kes jenayah, ia adalah satu pendedahan tentang bagaimana kuasa, pengaruh dan akses istimewa digunakan untuk melangkaui batas undang-undang. Persoalannya mula timbul, sejauh mana pengaruh ini mampu membeli kebebasan. Pendedahan fail ini telah mencetuskan gelombang persoalan global mengenai ketulusan dan accountability. Dunia kini memahati, adakah sistem perundangan kita benar-benar berdiri bebas atau adakah ia masih terikat di bawah telunjuk golongan elit yang mempunyai segalanya. Namun, di sebalik skandal antarabangsa ini, satu persoalan besar mula menghantui kita di tanah air. Adakah pendedahan Epstein Files ini turut memberi kesan kepada sektor politik, ekonomi dan landscape sosial budaya di Malaysia? Mari kita rungkaikan kebenarannya. Melalui pendedahan ini, masyarakat mula mempersoalkan sejauh mana kuasa dan kekayaan boleh mempengaruhi undang-undang serta melindungi individu daripada hukuman sewajarnya. Oleh itu, isu Epstein Files bukan sahaja menyentuh aspek jenayah, malah mencerminkan cabaran besar dalam ekonomi, politik dan sosial. Untuk memahami isu ini dengan lebih jelas, kita perlu melihat latar belakang fail Epstein terlebih dahulu. Jeffrey Epstein merupakan seorang ahli kewangan dari Amerika Syarikat yang didakwa terlibat dalam eksploitasi seksual serta pemerdagangan seks melibatkan remaja bawah umur. Namun, kes ini bukan sekadar jenayah biasa.
Isu ini menjadi sensasi global apabila dikaitkan dengan individu-individu berprofil tinggi, golongan elit, tokoh politik dan individu berpengaruh. Di sinilah persoalan mula timbul. Adakah sistem keadilan benar-benar adil untuk semua? Jika kita lihat kronologinya, siasatan awal bermula pada tahun 2005 di Florida selepas laporan salah laku seksual dibuat. Namun pada peringkat awal, kes ini dilihat sebagai kes jenayah individu tanpa implikasi besar. Kemudian pada tahun 2008 berlaku kontroversi besar apabila Epstein mencapai satu plea deal, iaitu perjanjian pengakuan bersalah yang mengurangkan hukumannya secara signifikan. Keputusan ini mencetuskan kemarahan ramai pihak dan menimbulkan persoalan tentang pengaruh kuasa serta status elit dalam sistem keadilan. Akhirnya pada tahun 2019, Epstein ditemui mati dalam tahanan. Peristiwa ini terus menambahkan lagi spekulasi, teori dan persoalan yang sehingga hari ini masih diperdebatkan. Jelaslah bahawa kes ini bukan sekadar satu kes jenayah, tetapi satu simbol kepada persoalan tentang kuasa, keadilan dan ketulusan dalam sistem. Seterusnya, latar belakang fail Epstein. Sejarah tidak pernah melupakan, namun ia seringkali memerlukan desakan untuk mendedahkan kebenaran. Antara tahun 2015 hingga 2018, dunia menyaksikan gelombang tekanan media yang luar biasa. Siasatan demi siasatan oleh wartawan mendedahkan keretakan besar dalam proses pendakwaan terdahulu. Sebuah sistem yang seolah-olah sengaja menutup mata terhadap jenayah yang berlaku. Tekanan awam ini bukan sekadar suara di jalanan. Ia menjadi pemangkin utama kepada accountability institusi. Ia membuktikan bahawa apabila rakyat dan media bersatu, tembok kembal yang melindungi golongan elit sekalipun boleh diruntuhkan. Kemuncaknya berlaku pada Julai 2019. Penahanan semula Jeffrey Epstein atas tuduhan pemerdagangan seks bukan sekadar berita jenayah biasa. Ia adalah pengakuan bahawa terdapat campur tangan peringkat tertinggi dalam sistem perundangan sebelum ini. Kes ini bukan lagi isu domestik, tetapi telah ditingkatkan ke tahap perhatian global yang mencetuskan perdebatan tentang integriti sistem keadilan di seluruh dunia. Selain itu, satu lagi elemen yang sering diperkatakan ialah pulau persendirian milik Jeffrey Epstein di Caribbean. Pulau ini sering disebut dalam laporan media sebagai lokasi aktiviti pemerdagangan seksual. Ia bukan sekadar sebuah hartanah mewah, tetapi menjadi simbol kepada kontroversi, kuasa dan jaringan elit yang dikatakan terlibat. Kemudian pada Ogos 2019, dunia dikejutkan dengan kematian Epstein dalam tahanan. Peristiwa ini mencetuskan krisis kepercayaan terhadap institusi penguatkuasaan undang-undang dan membuka ruang kepada pelbagai spekulasi serta teori konspirasi. Persoalannya, bagaimana seorang tahanan berprofil tinggi boleh mati dalam keadaan sedemikian? Isu ini tidak berakhir di situ. Pada tahun 2020 hingga 2022, Ghislaine Maxwell, rakan sekutu rapat Epstein, ditahan dan akhirnya disabitkan kesalahan. Perbicaraan ini mengukuhkan hakikat bahawa kes ini bukan melibatkan seorang individu semata-mata, tetapi rangkaian sosial dan kuasa yang lebih luas. Jelaslah bahawa fail Epstein bukan sekadar kronologi jenayah. Ia mencerminkan persoalan besar tentang pengaruh, jaringan elit dan sejauh mana sistem mampu bertindak secara telus dan adil. Dan dari sinilah perbincangan kita menjadi semakin kritikal. Segmen kebenaran yang terbongkar. Pendedahan 2023-2024. Memasuki tahun 2023 dan 2024, tabir kerahsiaan mula diselak dengan lebih luas. Berdasarkan dokumen siasatan yang didedahkan, realiti pahit mula muncul ke permukaan. Ratusan remaja bawah umur dilaporkan menjadi mangsa eksploitasi dalam rangkaian yang begitu sistematik. Tanpa disedari, kes ini telah mencetuskan gelombang kesedaran global yang mendesak tentang kepentingan perlindungan kanak-kanak daripada pemangsa yang bersembunyi di sebalik kemewahan. Mahkamah akhirnya mengarahkan pelepasan dokumen-dokumen sulit yang sebelum ini dikunci rapi.
Langkah ini bukan sekadar prosedur undang-undang. Ia adalah pencetus perdebatan global yang hebat. Dunia mula mempersoalkan hubungan elit, ketulusan politik serta integriti sistem. Keadilan yang selama ini dianggap kebal. Namun, kita harus faham kemunculan nama di dalam dokumen ini tidak semestinya membuktikan kesalahan jenayah secara langsung. Ia adalah titik permulaan bagi pencarian kebenaran yang lebih mendalam, di mana setiap nama membawa beban persepsi dan tanggungjawab moral yang berat di mata dunia. Sekarang kita lihat kesan fail Epstein terhadap politik Malaysia. Walaupun kes ini berlaku di luar negara, impaknya tetap terasa dari sudut pemikiran dan kesedaran masyarakat kita. Pertama, dari segi kesedaran tentang ketulusan dan accountability. Pendedahan dokumen dalam kes ini menunjukkan bagaimana kuasa dan pengaruh golongan elit boleh memberi kesan kepada sistem keadilan. Bila perkara seperti ini didedahkan, rakyat jadi lebih peka. Kita mula persoalkan, adakah institusi benar-benar telus? Adakah pemimpin benar-benar bertanggungjawab? Kedua, ia mewujudkan tekanan untuk reformasi institusi. Kes ini menjadi contoh global bahawa sistem yang lemah dan kurang pengawasan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa. Secara tidak langsung, ia meningkatkan tuntutan rakyat supaya sistem politik dan pentadbiran lebih bersih, lebih telus dan lebih berintegriti. Dan yang ketiga, ia mempengaruhi persepsi rakyat. Walaupun bukan kes tempatan, rakyat Malaysia boleh menjadi lebih kritikal terhadap hubungan antara elit politik, kuasa dan kepentingan tertentu. Kesedaran ini boleh mempengaruhi sokongan politik, kepercayaan terhadap pemimpin dan juga pendirian terhadap isu rasuah. Kesimpulannya, walaupun fail Epstein bukan berlaku di Malaysia, kesannya tetap kebabung dari segi kesedaran politik rakyat, menjadikan masyarakat lebih kritikal, lebih peka dan lebih menuntut accountability. Rakyat semakin menuntut ketulusan, kebertanggungjawaban dan pembantarasan rasuah secara tegas tanpa mengira status atau pangkat. Secara tidak langsung, isu global seperti ini memperkukuh tuntutan masyarakat Malaysia terhadap reformasi politik dan sistem pentadbiran yang lebih adil dan telus. Kesan fail Epstein terhadap ekonomi Malaysia. Segmen Gema Global, impak terhadap ekonomi Malaysia. Apabila skandal sebesar Epstein File menggegarkan dunia, kesannya tidak hanya terhenti di sepadan Amerika Syarikat. Gelombang ketidaktentuan pasaran global mula dirasai. Skandal yang melibatkan tokoh elit seperti Jeffrey Epstein telah mencetuskan suasana berwaspada dalam pasaran antarabangsa. Bagi negara membangun termasuk Malaysia, aliran modal masuk kini berada di bawah mikroskop pelabur asing yang mula menilai semula risiko pelaburan mereka. Pendedahan ini menjadikan pengajaran keras tentang kepentingan integriti dalam pengurusan syarikat. Syarikat-syarikat Malaysia yang terlibat dalam pelaburan antarabangsa kini berdepan cabaran besar. Mereka perlu mengukuhkan amalan tabir urus korporat bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Ketulusan bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan mutlak untuk terus bersaing di pentas dunia. Di sebalik angka dan data, wujud satu elemen yang lebih halus namun kritikal, kesedaran risiko reputasi, hubungan dengan mana-mana tokoh atau institusi yang terbalik daripada kontroversi global boleh menjejaskan imej ekonomi negara secara drastik. Kes ini menjadi peringatan keras kepada kerajaan dan pelabur di Malaysia bahawa reputasi adalah aset yang sangat rapuh. Ia perlu diuruskan dengan penuh ketelitian bagi memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelabur asing yang dipercayai. Oleh itu, isu seperti Epstein File mengingatkan bahawa reputasi global dan kepercayaan terhadap sistem keadilan memainkan peranan penting dalam pertubuhan ekonomi sesebuah negara.
termasuklah Malaysia. Seterusnya, kita lihat kesan file Epstein terhadap sosio-budaya Malaysia. Walaupun kes ini berlaku di luar negara, pendedahannya memberi kesan besar dari sudut kesedaran sosial. Pertama, dari aspek kesedaran tentang perlindungan golongan rentan. Pendedahan file Epstein menonjolkan isu eksploitasi seksual dan perdagangan kanak-kanak. Perkara ini secara tidak langsung membuatkan masyarakat Malaysia lebih peka terhadap kepentingan melindungi kanak-kanak dan mempertahankan hak asasi manusia. Kes seperti ini membuka mata bahawa golongan rentan perlu sentiasa dilindungi tanpa kompromi. Kedua, kita dapat lihat peranan media dan media sosial yang sangat kuat. Liputan antarabangsa dan perbincangan di media sosial membentuk persepsi masyarakat tentang integriti dan kuasa elit. Generasi muda khususnya menjadi lebih kritikal, lebih berani bersuara dan lebih sensitif terhadap isu etika serta keadilan sosial. Akhir sekali, dari segi norma sosial dan etika, kes ini mendorong perbincangan tentang moral, tanggungjawab sosial dan kepentingan ketulusan dalam semua lapisan masyarakat. Secara tidak langsung, ia mengukuhkan budaya menolak penyalahgunaan kuasa dan menyokong nilai integriti dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya, walaupun isu ini bukan berlaku di Malaysia, tapi kesannya cukup besar dari sudut kesedaran sosial, menjadikan masyarakat lebih peka, lebih kritikal dan lebih menitik beratkan nilai etika serta pelindungan hak manusia. Walaupun isu ini berlaku ribuan kilometer dari Malaysia, kesannya tetap sampai ke negara kita melalui perubahan cara pelabur menilai integriti ekonomi, cara rakyat menuntut ketulusan politik dan cara masyarakat mempertahankan nilai kemanusiaan. Kes ini membantu membentuk budaya masyarakat Malaysia yang lebih kritikal, prihatin dan tidak mudah menerima ketidakadilan sebagai perkara biasa. Jika dunia gagal belajar daripada kes ini, maka kita bukan sedang membina masa depan yang lebih adil, tetapi sedang mengulangi kezaliman yang sama dengan wajah yang berbeza.